mungkinlah zaman muda haji terlibat riba dan sebagainya. Kenapa tak buat dah? Tak larat dah Ustaz, dah tua dah. Jadi dari satu rukun ada, dia tinggal maksiat tu satu rukun. Tapi mungkin rukun yang kedua dia menyesal tak ada. Dia tak buat maksiat sebab apa? Bukan sebab dia menyesal, tapi sebab dia dah tua. Kalau muda dia buat lagi. Jadi itu belum jadi rukun. Jadi rukun yang ketiga, pastikan yang pertama tinggal maksiat tu. Yang kedua ada perasaan menyesal, ya Allah, zaman muda aku tu Allah, kamu bagi nikmat yang banyak, tapi aku buat maksiat juga, aku menyesal ya Allah. Menyesal ni bukan dengan kawan-kawan, dengan Allah Ta'ala jantung hati kita. Dan yang ketiga, rukun taubat nasuha ni pastikan ada azam. Yang ni ramai orang tak buat Ustaz. Dia tak jadi taubat nasuha tu. Azam apa? Ya Allah, aku berazam tak nak ulangi lagi dosa ni. Imam Nawawi kata abadan. Selama ni aku tak nak buat lagi dosa ni. Maka kalau ada tiga kriteria ni, jumhur ulama kata itu adalah taubat nasuha. InsyaAllah Allah terima. Dan saya tutup sebagai untuk membimbangkan. Imam Nawawi kata, idza fukida ahadus salasah, kalau luput salah satu rukun, lam tasihha taubatuhu, tak sah taubat dia. Dijumpa Allah nanti, dibawa lagi dosa besar, wal a'yadzu billah.